kami, pengawas sekolah kebangsaan Pekanjaya, dengan ini berikrar akan sentiasa menjalankan tugas kami dengan penuh tanggungjawab. Kami berjanji akan menghormati guru, kaki tangan bukan guru, dan sentiasa membantu mereka sepanjang masa. Kami akan mematuhi dan menghormati peraturan-peraturan sekolah dan mengamalkannya pada setiap masa. Kami juga bertanggungjawab menjaga dan memelihara harta benda sekolah dengan sentiasa mengamalkan prinsip-prinsip rukun negara pada setiap masa, demi menjaga nama baik Sekolah Kebangsaan Pekanjaya. Saya Amirul Syahid Rahmatullah selaku Ketua Penguasa Sekolah Kebangsaan Pekanjaya bagi sesi 2021. Syukur terhadap Allah SWT di atas pendidikan ini. Selain daripada berasa gembira, saya juga tidak menafikan bahawa saya ada berasa sedikit gemetar kerana menjawat jawatan sebagai Ketua Penguasa sekolah ini bukanlah satu perkara yang mudah bagi saya. Saya berharap dengan pelantikan ini, guru-guru dapat membantu dalam membimbing saya untuk menjadi pemimpin. Bukan sahaja sebagai pemimpin rakan sebagai saya di sekolah, melainkan juga untuk memimpin diri sendiri agar menjadi lebih baik. Ucapan terima kasih saya ucapkan kepada barisan guru-guru pengarah Sekolah Kebangsaan Pekanjaya, terutamanya kepada Cikgu Nazmi kerana telah memberikan kepercayaan kepada saya. Tidak lupa juga kepada ibu bapa saya yang sentiasa menjadi tulang belakang kejayaan saya. InsyaAllah saya akan menjalankan tugas saya dengan baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Amal Naufal bin Muhammad Amri dari kelas 6 Subang Suri. Saya merupakan Ketua Pengawas Pusat Sumber Sekolah Kebangsaan Pekanjaya, Sekolah Kelas Cakap Menangan. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih atas kepercayaan guru-guru dan peluang serta ruang yang diberikan kepada saya atas lantikan sebagai Ketua Pengawas. Harapan saya sebagai seorang ketua ialah saya dapat menjadi seorang ketua yang bertanggungjawab dan dapat menjalankan tugas dengan baik. Segala arahan dan tugas yang diberikan guru akan saya laksanakan dengan penuh tanggungjawab dan amanah.
Akhir sekali, ucapan penghargaan ditujukan juga kepada kedua ibu bapa saya yang sentiasa memberikan sokongan terhadap saya. Tak lupa juga kepada semua guru di Sekolah Kebangsaan Pekanjaya yang amat dedikasi dan hebat. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alisha Karina binti Muhammad Karim dari anak saya Pansuri. Alhamdulillah, saya telah dilantik sebagai Ketua Didik Bersari SK Pekanjaya bagi tahun 2021. Saya berasa sangat gembira dan bersyukur kerana diberi peluang menggalas tugas ini. Sebagai ketua, saya berjanji akan menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab dan amanah. Harapan saya agar rakan-rakan dapat sama-sama membantu dan memberi kerjasama yang baik. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru-guru SK Pekanjaya kerana telah memberi kepercayaan kepada saya. Saya juga ingin berterima kasih kepada ibu bapa saya kerana banyak memberi semangat dan dorongan kepada saya selama ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najlah Adira binti Muhammad Sukaiman dari kelas 6 Sima Azuri. Saya memegang jawatan sebagai Ketua Pengawas BOS pada tahun 2021. Saya bersyukur dan gembira atas pelantikan ini. Saya akan berusaha bersungguh-sungguh untuk melaksanakan tanggungjawab saya sebagai Ketua BOS. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Mu'alimah Faridatul Akmal kerana telah memilih saya. Saya juga ingin berterima kasih kepada ibu bapa saya yang mendorong serta menyokong saya pada setiap masa. Sekian, terima kasih. BSS TV SK Pekanjaya terbaik.